Faktor yang aku nak share dekat korang yang akan ubah persepsi korang dekat motor Moda Mocha ni, geng. Faktor pertama, aku tahu ramai orang fikir motor bawah 4000 kualiti built-in mesti hauk. Korang salah sama sekali, geng. Ni aku nak tunjuk korang idling dia. Okay, kenapa aku nak share dekat korang pasal idling motor skuter ni? Sebab kalau korang play skuter, nak main skuter, nak beli skuter, perkara pertama, kalau tanya aku lah pendapat aku, perkara pertama yang korang kena tengok, bila start motor, gegar ke tak motor tu. So kalau korang start motor tidak bergegar, cantik, lembut, smooth je, maknanya sedap lah enjin dia, sedap lah CVT dia, sedap lah motor tu. Okay, jom kita try tengok. Nampak? Sangat minimal dia punya gegaran dia, geng, untuk idling. Sangat minimal, nampak? Boleh nampak kat kamera tu tak bergegar sangat. Aku tak adalah kata dia tidak bergegar langsung, tapi sangat minimal. Dari segi body, memang bila start tu tak ada rasa gegaran, smooth je, geng. Korang belum tengok Vario 160 bila start ni. Kalau Vario, kalau start, side mirror macam ni, tuk. Yang aku tahu satu lagi member aku pakai Morena Karisma. Morena Karisma kalau start bergegar body boh. Aku bawa tadi pun dekat floorboard pun cantik, tak ada rasa vibrate pun. Aku punya tangan aku kat throttle ni pun tidak rasa kebas. Dari segi vibration motor ni sangat minimal, tidak terasa langsung. Faktor kedua, harga. Aku tahu ramai yang fikir bila Moda boleh bagi harga bawah 4000, orang akan fikir kualiti hauk, mungkin Moda akan cut cost, buang pakai barang OEM third party yang murah-murah supaya dia orang boleh jual murah. Sebenarnya korang silap. Aku pun mula-mula fikir macam tu. Dia orang nak ambil margin yang sangat rendah, dia orang ambil untung yang sangat sikit untuk jual motor ni supaya dia orang boleh jual dan bagi harga kat korang harga yang murah. Dia orang tak cut cost apa-apa, dia orang tidak cut cost daripada barang kualiti apa semua, isi dalam dia apa semua, tak. Dia murah sebab dia ambil margin yang rendah. Itu saja. Moda memang nak keluarkan motor Mocha ni untuk membantu orang yang tidak berkemampuan. Sangat respect lah pada pihak Moda kerana mampu mengeluarkan motor yang betul-betul motor rakyat, lagi murah daripada Karisma, lagi murah daripada Modena Kris. Kalau korang beli motor ni, korang jangan risau korang dapat motor yang hauk, motor yang cat kipau dah, tidak. So tak perlu risau. Faktor ketiga adalah ini dia. Ini paling menarik sekali. Bukan meter digital. Meter digital ni alhamdulillah bonus dapat memang terbaik. Tapi dalam meter digital ni ada satu benda yang sangat penting, iaitu meter RPM, geng. Nampak tu? Kenapa meter RPM ni sebenarnya penting untuk skuter? Kerana daripada meter RPM ni sebenarnya kita boleh baca kita punya CVT kita tu sebenarnya sihat ke tidak sihat. Sebagai contoh, hari ni kau bawa motor top speed 100, RPM dekat 6. Lagi 4 bulan 5 bulan kau bawa speed yang sama tapi tiba-tiba RPM dah dekat 8. Itu tandanya kau punya roller sebenarnya dah start petak. Bila roller petak, roller dah tak boleh tolak puli naik atas, belting pun dah tak boleh naik tinggi lagi. Jadi engine akan duduk di gear ratio yang rendah, menyebabkan RPM tinggi tapi speed yang sama. So biasanya geng-geng skuter dia akan faham lah apa yang aku cakap. Cuma apa aku boleh kata, meter RPM ni korang boleh baca kesihatan CVT korang. Dan juga kalau korang kaki skuter, boleh cair roller. Biasa skuter, geng-geng skuter dia suka lah ni RPM ni. Boleh cair roller, boleh baca RPM, nak setting berat badan korang mengikut speed macam mana yang korang nak dan sebagainya. So meter RPM ni sebenarnya penting untuk skuter. So bagus lah, untuk bawah 4000 korang dapat digital instrument yang ada RPM. Setengah motor meter digital tapi tak ada RPM untuk skuter. So tak best lah. RPM tu yang sebenarnya kita nak. Faktor terakhir adalah performance. Aku akan tunjuk kat korang, aku test dia punya acceleration dan juga top speed dia kejap lagi. Walaupun motor ni nampak kecil coek macam ni, cutting dia comel-comel, jangan ingat motor ni tak power. Okay, so jom, let's go. Walaupun di 108cc tapi jom kita try.
Okey, kita try pick up mendaki pula. Ni macam bukit sikit geng. Dia punya pick up dia, kalau tanya aku, masih lagi reasonable. Aku tak adalah nak kata pick up dia tu kuat dan juga melantun, tapi pick up dia masih lagi orang kata tak lemau lah, sebab body dia 89 kilo je geng. Dia punya body dia hanya 89 kg sahaja. Jadi dia punya power weight to ratio dia tu balance. Walaupun sisi dia kecil, tapi dia masih lagi boleh carry motor ni dengan mudah lah. .108cc boleh dapat performance top speed macam tadi tu, sebenarnya dah cukup power geng. Sebab apa orang kata power? Korang kena tengok Honda Beat. Honda Beat paling laju, paling maksimum yang pernah dicuba oleh YouTuber Nick Rahizal, meter 105 dan GPS hanya 96 GPS sahaja. Itu pun engine dah cut off dah. Dah tak boleh go dah. Honda Beat cut off pada 96 GPS. Tapi Moda Mocha aku dapat 105 GPS, meter 123 tadi, belum cut off lagi geng. Itu pun ada box belakang dengan berat aku 85 kilo, dengan body korang boleh tengok ni, nampak ni body dia. Tak potong angin body ni, korang boleh tengok. Tidak potong angin, tapi bila pergi tadi dapat naik top speed tadi, luncur je. Tak terasa, tak senak lah orang kata, tak senak. Kalau korang pergi konvoi, tak risau kena tinggal lah. Masih ada dalam kelompok lah. Kalau konvoi dengan skuter-skuter 125cc lah, kalau konvoi dengan geng-geng Y makan tinggal lah. Jadi aku bawa pun tak ada gegar kat floorboard. Dari segi engine dia, dari segi CVT dia, memang tak terasa gegar langsung geng. Aku berani jamin, kau pergilah test drive motor ni, pergilah dia punya center, pergilah korang test drive. Aku berani jamin memang tak ada rasa vibrate langsung dekat tangan, dekat throttle, dekat floorboard, memang tak ada. So in term of vibration tu, motor ni memang sangat-sangat smooth. Ok, daripada segi sizing pula, kalau korang boleh tengok, dia hampir sama dengan Ego Gear punya size dia. Dia nampak kecil, tapi sebenarnya tak adalah kecil sangat. Kalau duduk sebelah Ego Gear, korang boleh tengok actually dia punya size dia hampir sama dari segi kelebaran. Hampir sama size dia. Dia tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dia kecil, dia besar sikit daripada Honda Beat Mocha ni. Cuma kalau boleh tengok, seat Mocha dia pendek sikit lah. So kalau naik berdua, dia macam sempit sikit berbanding seat typical normal scooter. Korang boleh tengok nampak. Dia pendek sikit. So ni dari segi sizing lah. Kalau korang nak bayangkan betapa besar ataupun kecil Moda Mocha ni.
Dan Moda Mocha ni dia sangat sesuai untuk orang perempuan. Berat dia hanya 89 kilo sahaja. Lebih ringan daripada Ego Gear aku. Ego Gear ni lebih kurang 95 kot, tak silap aku. Dia lagi senang nak handle sebab berat dia sangat ringan untuk Moda Mocha ni. So tak ada masalah untuk orang yang baru-baru first time nak try bawa motor, baru-baru nak belajar. Memang sangat sesuai Moda Mocha ni. Okey, itu dia geng. Wife aku bawa anak aku naik Mocha. Ketinggian wife aku dalam 158 159 cm. So dia boleh handle Mocha ni memang dengan senang lah. Dia lebih prefer Mocha lagi daripada Ego Gear aku kan geng. Sebab Mocha ni memang senang nak handle lah dia cakap. So kalau wife aku boleh bawa, maknanya aku rasa wife korang ataupun adik-beradik korang yang sama spek macam wife aku, confirm boleh handle jugalah Mocha ni aku rasa. Kalau korang tinggi sama macam aku, lebih kurang dalam 175 178 cm, nampak masih ada banyak lagi ruang. Nampak? Masih ada banyak lagi ruang, tak ada masalah. Tak sempit pun. Walaupun Mocha ni dia nampak kecil, tapi kalau korang tinggi sama macam aku, masih lagi selesa. Nampak? Masih lagi selesa untuk korang bawa. Motor ni bukan saja untuk orang kerdil dan pendek, tapi yang tinggi-tinggi, yang badan gabak-gabak masih lagi selesa bawa. Tak ada masalah. Overall apa aku boleh cakap, Moda Mocha ni antara motor paling berbaloi lah. Sebab apa aku lupa nak mention, tangki minyak dia 4.8 liter je geng. Hampir 5 liter untuk motor 108cc memang sangat cukup dan lebih bercukup sebenarnya. Sebab rata-rata skuter 125cc hanya bagi 4.5 hingga 4.6 liter saja tangki minyak. Okey. Dan motor ni fuel injection. So untuk motor bawah 4000 dapat fuel injection ni sebenarnya bagi aku perfect lah. Kebiasaannya motor bawah 4500 ni selalunya carburetor je geng, tak dapat pun fuel injection. Motor ni fuel injection, ada ECU, fully electronic lagi. Walaupun market dia untuk student-student pergi kelas, ayah-ayah buat pergi surau, tapi kalau korang beli, korang mesti dapat package performance. Senang cakap, bukan sahaja boleh buat pergi kelas, tapi korang boleh juga pakai motor ni buat pergi konvoi. Tak ada masalah sebab tangki besar, performance ada, still boleh catch up dengan motor-motor lain, still boleh bersaing lagi dengan skuter-skuter yang lain. Pergi kelas pun ngam, pergi konvoi pun ngam. Jadi ini antara motor mampu milik paling perfect sekali lah kalau tanya aku buat setakat ni. Aku rasa sampai di sini sajalah kot video aku. Kita jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.